Kita semua kenal tomato kan? Selalu nampak kat masaraya, kita letak dalam sandwich, kita buat sambal. Nampak macam biasa-biasa je. Tapi, di sebalik rupa dia yang kita dah biasa sangat tengok tu, buah ni sebenarnya simpan satu rahsia kesihatan yang, wow, sangat hebat. Jadi persoalannya, dalam buah merah yang nampak simple ni, ada satu wira yang senyap-senyap tengah lindungi kita. Agak-agak, boleh teka tak siapa nama wira ni? Inilah dia wira kita, Lycopene. Lycopene ni dia sejenis antioksidan yang super power. Dialah yang bagi tomato tu warna merah menyala yang cantik dan yang paling penting, dialah punca utama segala kebaikan luar biasa yang kita akan kupas sekejap lagi. Okey, jom kita dalami misi utama wira kita ni. Fokus utamanya ada dua benda. Pertama, nak jaga jantung kita. Dan kedua, nak pertahankan sel-sel badan kita daripada sebarang ancaman. Cuma bayangkan ni macam satu pertarungan. Sebelah sini kita ada penjahat-penjahat kesihatan macam kolesterol jahat, tekanan darah tinggi. Sebelah sana pula, wira kita, nutrien dalam tomato. Dia bertindak macam perisai, lawan balik semua ancaman ni satu persatu. Dan kuasa hebat Lycopene ni, dia datang dalam dua bentuk utama. Jom kita tengok apa dia. Inilah dia one-two punch Lycopene. Pertama, dia jadi pengawal jantung, bantu kesihatan kardiovaskular kita. Kedua, dia jadi pembela sel yang dikaitkan dengan pengurangan risiko sesetengah kanser sebab dia lindungi sel kita daripada rosak. Perlindungan 2 dalam 1 yang memang sangat berkesan. Tapi jangan ingat misi dia dah habis kat situ je. Selain jaga jantung dan sel, tomato ni ada banyak lagi manfaat lain untuk kesejahteraan kita secara menyeluruh. Zaman sekarang ni, siapa je yang tak hadap skrin kan? Telefon, laptop, TV. Ni penting. Tomato ada lutein dan zeaxanthin yang bertindak macam cermin mata hitam dari dalam. Bantu lindungi mata kita dari cahaya biru yang merosakkan tu. Siapa tak nak kulit yang sihat dan berseri? Karotenoid dalam tomato ni bantu lindungi kulit kita dari kerosakan sinaran UV. Lepas tu, vitamin C pula tolong hasilkan kolagen yang buat kulit kita jadi lebih anjal. Nak sistem imun yang kuat? Tomato pun boleh tolong. Kandungan vitamin C yang tinggi tu bantu kuatkan lagi antibodi kita, jadi badan kita lebih bersedia nak lawan apa-apa jangkitan. Dan ada lagi, vitamin K1 dalam tomato sokong kesihatan tulang, manakala serat pula bantu sistem pencernaan kita berfungsi dengan lebih lancar. Memang serba boleh kan? Tapi kena ingat, Lycopene tak berjuang sorang-sorang tau. Dia sebenarnya ketua untuk satu pasukan sokongan yang hebat yang terdiri daripada vitamin dan mineral penting yang lain. Gabungan inilah yang jadikan tomato satu sumber pemakanan yang lengkap. Jom kita kenal sikit tim hebat ni. Kita ada vitamin C, si antioksidan yang power. Ada kalium untuk kawal tekanan darah, vitamin K1 untuk tulang, folate untuk pertumbuhan tisu, dan beta-karotina yang badan kita akan tukar jadi vitamin A. Semua ni bekerjasama dalam sebiji tomato je. Baiklah, kita dah tahu betapa hebatnya tomato ni. Sekarang, jom kita masuk bahagian paling praktikal. Macam mana cara kita nak dapatkan manfaat maksimum daripada setiap biji tomato yang kita makan? Inilah soalannya. Ada tak cara untuk kita unlock kuasa penuh wira kita si Lycopene ni? Jawapannya, mestilah ada. Dan inilah dia petua emasnya. Menurut sumber, manfaat kesihatan tomato, terutamanya Lycopene, menjadi lebih mudah diserap oleh badan bila tomato tu dimasak. Terkejut tak? Memasak sebenarnya bantu bebaskan lagi banyak kuasa Lycopene. Siapa sangka kan? Jadi apa plan kita? Senang je. Pertama, perbagaikan. Makan tomato mentah dalam salad dan makan juga yang dah dimasak dalam sos atau sup. Kedua, jadilah kreatif. Dan yang paling penting, langkah ketiga, jadikan ia amalan yang konsisten, sebahagian dari gaya hidup sihat anda. Jadi, pengajaran hari ini ialah wira adiwira kesihatan kita kadang-kadang tersembunyi di tempat yang kita tak sangka pun, macam dalam sebiji tomato. Dan ini buat kita terfikir kan, kalau tomato pun sehebat ni, agaknya makanan berkuasa apa lagi yang ada kat dapur kita sekarang, yang cuma tunggu masa untuk ditemui. Cuba fikir-fikirkan.